Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar. Jadi hari ini saya nak buat penerangan sedikit berkenaan dengan assessment iaitu case study yang merujuk kepada topik infrastructure and automation. Baik, jadi dalam topik ataupun dalam assessment pada kali ini kita akan melihat soalan berkenaan ataupun ada satu senario yang pelajar perlu selesaikan, yang mana di sini saya telah pun meletakkan beberapa perkara. Yang pertama adalah berkenaan dengan connection routing. Jadi daripada maklumat senario ini, pelajar perlu create satu diagram yang merujuk kepada connection di antara router satu dan router 2. Di situ saya juga telah memberikan maklumat IP address untuk local connection dan juga untuk serial connection. Kemudian pada bahagian yang kedua, di sini kita dah mula menggunakan routing. Jadi kalau pelajar perhatikan, kita menggunakan OSPF bagi menghubungkan di antara satu network dengan network yang lain. Berikutnya adalah kita perlu enable bagi SSH remote access, bagi membolehkan router 1 dan router 2 di kawal ataupun di remote secara jauh menggunakan kaedah SSH. Jadi saya dah berikan beberapa perkara yang perlu pelajar masukkan ke dalam SSH. Antaranya adalah domain yang kita gunakan, RSA key, username dan password yang menggunakan metric number dan juga version bagi SSH. Sebelum itu, pelajar juga perlu lihat bahawa penggunaan SSH ni kita akan gunakan username dan password. Pastikan masukkan username dan password untuk kita buat configuration bagi SSH. Baik, jadi saya akan tunjukkan sedikit maklumat bagi bahagian 3, 4 dan 5 dengan menggunakan packet tracer. Baik, jadi kalau pelajar perhatikan pada bahagian packet tracer ni, ini contoh sahaja. Dia bukan ada jawapan pada soalan tadi. Sebagai contoh, untuk soalan yang ketiga dahulu. Yang ketiga, jadi pastikan setiap router yang ada pada diagram, kita enable dengan configuration bagi SSH. Sebagai contoh, saya besarkan dulu fontnya. Okey, sebagai contoh, kalau pelajar perhatikan di sini, okey, pada awalnya, seperti yang saya nyatakan tadi, kita perlu masukkan username dan password untuk SSH ni. Sebagai contoh, saya masukkan username admin dan passwordnya juga adalah admin. Kemudian kita perlu create domain name untuk SSH ini menggunakan domain. Kalau dalam soalan tadi adalah jtmkey.com. Jadi contohnya saya masukkan jtmkey.com. Kemudian barulah kita generate crypto key generate RSA. Baik, di sini saya dah buat crypto key tadi. Jadi dia akan keluar message ni lah. Tapi kalau tak ada, dia akan keluar pada message yang asal. Contoh tadi saya gunakan pms.com. Okey. Jadi bit yang kita boleh create untuk generate RSA bermula daripada 512 bit sehinggalah uh, 4096. Jadi katakanlah saya masuk 1024 bit. Jadi dia akan generate RSA algorithm tu menggunakan bit 1024. Kemudian kita akan create IP SSH version 2 dan pastikan kita enable line VTY, password
Bagi contoh saya guna admin, login, transport, input SSH dan jangan lupa login. Okey, configuration ini kita perlu masukkan pada setiap router yang ada dalam diagram. Jadi ini adalah untuk soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Ikut pada maklumat yang telah pun diberikan. Baik, untuk step ataupun soalan yang keempat, di dalam diagram ni, dalam contoh soalan pun saya dah maklumkan kenaan dengan network controller. Jadi network controller ni adalah satu uh, device yang kita boleh buat monitoring dan juga boleh buat automation secara simulation. Jadi di mana kita nak lihat network controller ni, pelajar boleh pergi pada device dan di sini ada yang dipanggil sebagai network controller, drag ke atas. Baik, jadi dalam network controller ni pertama sekali kita kena assign dahulu IP address bagi network controller tersebut. Jadi kita klik pada network controller, pelajar akan lihat pada bahagian config, tab pada config, pergi pada setting. Jadi di sini kita perlu masukkan default gateway address dahulu. Jadi dalam situasi ini saya gunakan address 192.168.20.0. Jadi gateway pada router 3 saya ni, ini router 3 Router 3 saya ni menggunakan 20.1 untuk G000. Jadi di sini sepatutnya gateway dia adalah 20.1. Dan di NS ni kita boleh masukkan sebarang address yang tidak lagi digunakan dalam diagram kita. Okay, contohnya saya masuk 20.1 gateway dan 20.2 untuk server DNS. Kemudian kita pergi pada interface yang kita gunakan untuk connect kepada R3. Sebagai contoh, kalau pelajar perhatikan di sini, saya gunakan G0. Jadi kat sini kita perlu pergi pada G0 lah, dengan pergi pada G1. Jadi G0 kita masukkan IP address bagi network controller. Dalam situasi ini, tadi saya gunakan 20.1 sebagai IP gateway. Jadi sekarang saya guna 20.10 sebagai IP bagi network controller. Dan di bawah ni dia punya subnet mask /24 lah. Baik, selesai pada bahagian address untuk network controller. Jadi dalam network controller ni kita hanya boleh assign dia punya IP address sahaja. Jadi bagaimana kita nak lihat maklumat ataupun kita nak remote connection bagi network controller ni, kita kena gunakan browser yang ada pada PC. Browser yang ada pada PC. Jadi pelajar pergi pada mana-mana PC, sama ada PC kosong atau PC 1. Kita pergi pada desktop dan kita pergi pada web browser. Baik, di sini pelajar akan lihat kita perlu masukkan IP address bagi network controller tu tadi. Jadi tadi saya gunakan 192.168.20.10. Okey, jadi password yang saya gunakan adalah admin, username admin dan password juga admin. Untuk step kali pertama, pelajar perlu register dahulu username dan password mengikut kepada maklumat SSH yang kita dah masukkan tadi. Jadi ini saya dah masukkan pada lebih awal tadi. Jadi pelajar hanya register saja. Okey, sebelum kita pergi network controller ni, pastikan setiap daripada network ataupun host kita yang ada dalam connection ni berupaya untuk berhubung antara satu sama lain. Kita boleh uji menggunakan ping lah, command ping di antara satu device dengan device yang lain. Ataupun kita boleh gunakan command prompt untuk kita uji connection di antara satu dengan yang lain. Sekiranya dah boleh berhubung, maka boleh kita proceed dengan soalan ini. Tetapi kalau tak boleh connect, maka pelajar perlu solve dahulu problem tersebut sebelum pergi kepada step yang berikutnya. Baik. Jadi selepas kita masuk pada network controller ini, paparan, kita masukkan address bagi network controller kita dan paparannya akan dapat diperhatikan sebeginilah.
Okey, kalau saya mula daripada awal, contohnya saya ambil satu network controller baru kat sini. Kemudian kita connect. Jadi ini yang lama. Okey, saya masuk pada network controller yang baru seperti biasa. Saya akan masukkan dia punya gateway. Situasi sini saya gunakan 20.1 dan di bawah ni saya masukkan DNS. Kemudian saya pergi pada G0 dan masukkan IP address bagi uh, network controller kita. Selesai. Jadi saya pergi kepada bahagian PC. Mana-mana PC. Saya buka pada web browser dan saya masukkan IP address bagi uh, network controller tersebut. Jadi kita view daripada desktop melalui web browser. Sebab kita gunakan SSH. Baik, jadi di sini kita masukkan username. Tadi saya dah create username, admin, password admin dan confirm password juga admin. Kemudian kita masukkan sekali lagi. Okey. Jadi paparan yang pelajar akan dapat lihat adalah paparan yang sebegini. Tidak ada sebarang bacaan lagi. Kosong saja. Jadi apa yang pelajar perlu buat, pergi kepada tab yang kedua ni dan klik pada credential, add credential. Baik, di sini saya masukkan sekali lagi username dan password yang sama. Dan description kita mungkin kita masukkan JTMK PMS. Okey. Jadi dia dah ada satu credential di sini, username yang dipaparkan dan juga description ya. Kemudian kita pergi pada discovery. Jadi kita nak discover menggunakan kaedah CDP, Cisco Discovery Protocol. Name di sini pelajar boleh letakkan sebarang nama. Okey, address kita menggunakan 0.0.0.0. Ini maksud kita nak discover any device ataupun any address yang connected dengan network controller. Jadi timeout, retry dan CDP level ni kita biarkan by default. Dan untuk CLI credential list kita ambil pada admin PMS GTMK. Ini sebenarnya adalah credential yang kita dah create pada awal tadi. Pada bahagian credential ni. Pada bahagian sini. Okey, jadi dia akan proses maklumat tersebut dalam beberapa second sehinggalah semuanya selesai. Okey, lepas selesai pelajar akan dapat perhatikan seperti dalam gambar yang mana dia dah discover semua network yang connected pada diagram. Jadi kat sini kita dapat lihat collection status manage, maksudnya dia dah ada connection dengan device tersebut. Dan kalau kita klik, dia akan buat paparan yang lebih terperinci. Okey, baik. Jadi di sini kita akan lihat pada bahagian yang berikutnya. Pada bahagian dashboard, dipaparkan percent of host can be reached via ping. Jadi ini dapat kita perhatikan 100% dan juga percent a network device that are managed state juga 100%. Maksudnya setiap device boleh berhubung dengan device-device yang lain. Ping success dan juga manage network. Itu pada bahagian dashboard. Jadi kita boleh melihat melalui network controller ini dalam bentuk graf. Kemudian ini pada bahagian tab yang kedua. Kita pergi pada bahagian yang ketiga. Jadi di sini adalah lebih terperinci yang mana dapat kita perhatikan ada maklumat berkenaan dengan router dan host. Sekiranya ada switch, jadi dia akan masukkan maklumat tu di sini. Dan kemudian network head merujuk kepada router, ketiga-tiga router dan juga host. Dan sekiranya ada network issue kat sini, jadi dia akan dipaparkan pada bahagian network issue untuk tindakan network admin. Contoh R3, device is down. Jadi kita akan perhatikan device tersebut untuk troubleshoot dan menyelesaikan masalah. Jadi host, ini host device. Kita boleh perhatikan maklumat-maklumat bagi device tersebut.
Okay, diagram juga dipaparkan. Namun yang dibabarkan pada topologi ini merujuk pada device yang connect di antara satu router kepada router yang lain. Begitu juga kalau di switch, dia akan paparkan juga switch yang kita letakkan IP pada switch tersebut. Dalam ni dia tak ada PC lah, PC tak dipaparkan. Dan kita juga ada path trace. Jadi path trace ni kita boleh masukkan IP secara manual. Bagi contoh kita nak check daripada source dia 10.10 kepada destination dia adalah 20.10. Dan kita boleh klik pada bahagian ini. Dia akan paparkan dalam bentuk rajah complete di antara path trace di antara PC kosong kepada destination kita iaitu 20.10. Okay, baik. Kemudian selain itu kita ada polisi. Cuma dalam polisi ni kita tak sentuh secara detail. Dan juga API dokumen. Baik, itu apa yang dapat kita perhatikan pada maklumat network controller. Jadi network controller. Jadi pada maklumat ini pelajar perlu lihat pada soalan yang keempat. Ini yang tadi saya terangkan adalah merujuk kepada soalan yang keempat. Kemudian kita nak buat network automation menggunakan Python. Jadi kod untuk Python soalan 5 ni saya dah berikan pada soalan. Jadi saya copy saja kod ini. Kod ini sebenarnya dia nak trace connection ataupun discovery path selection tetapi secara manual. Jadi saya tunjukkan bagaimana kita nak masukkan kod ini ke dalam device kita. Sebagai contoh, saya gunakan PC satu untuk kita masukkan device. Kita masuk pada PC, mana-mana sahaja PC. Jadi kat start ni kita ambil tab yang keempat, programming. Klik pada new. Jadi kita rename project kita. Sebagai contoh. Dan untuk template kita pakai Python. Tak kisah Python 2 ataupun Python 3. Okey, double klik pada bahagian ni dan copy pada maklumat yang saya dah berikan tadi. Baik, di sini pelajar perlu buat sedikit perubahan di mana controller IP merujuk kepada maklumat bagi network controller kita. Iaitu bahagian network controller. Di sini kita gunakan 20.10. Jadi ini pun sama. Kalau pelajar gunakan password username yang selain daripada admin, jadi perlu masukkan pada bahagian ini. Source address, saya ambil PC kosong sebagai source. Dan destination, saya masukkan address bagi network controller, iaitu 20.10. Kemudian selepas selesai buat sedikit perubahan, pelajar boleh run kod tersebut dan paparan akan dapat diperhatikan pada bahagian bawah ni. Okey, jadi dinyatakan sini sila buka web browser network controller untuk semak path trace. Jadi kita pergi pada web browser dan masukkan IP address untuk kita akses kepada network controller itu tadi. Password dan username dan password. Okey. Kalau pelajar perhatikan selepas kita masuk ke dalam PC. Jadi di sini kita akan klik pada bahagian assurance dan pergi pada path trace. Jadi ini maklumat yang telah pun kita generate daripada kod programming tadi, iaitu source yang kita masukkan adalah 10.10 dan destination adalah 20.10. Jadi pelajar akan dapat perhatikan PC source-nya 10.10 dan destination-nya adalah 20.10. Baik, jadi dalam situasi ini, apa yang kalau kita perhatikan pada soalan, saya nak pelajar modify daripada kod yang telah pun saya berikan ini. Modify yang mana sebelum ni kita masukkan address tu secara manual. Kita masukkan secara manual source, destination. Jadi untuk modifikasi network automation Python, saya nak yang mana semua maklumat tersebut
discover networknya dicari ataupun discover secara automatik. Maksudnya kita tak perlu masukkan sebarang source destination untuk kita discover network yang berada dalam diagram. Sebaliknya, semua itu dijana secara automatik. Jadi pelajar boleh dapatkan bantuan daripada aplikasi AI untuk melaksanakan task yang kelima ini. Eh? Jadi, sepatutnya pada bahagian ini, apabila kita dah buat secara automatik, dia akan keluar beberapa maklumat path trace source dan destination. Umpamanya daripada 10.10 kepada 1.1.1, 10.10 kepada 30.0 dan seterusnya. Semuanya dimasukkan secara automatik tanpa uh, menggunakan kaedah manual. Menggunakan kaedah manual ni maksudnya tanpa pelajar masukkan sendiri pada bahagian ini. Semua ni dijana secara automatik menggunakan Python code. Boleh dapatkan maklumat daripada aplikasi AI untuk membantu pelajar menjawab soalan yang terakhir ini. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Kalau ada sebarang soalan boleh bertanya melalui grup WhatsApp. Jadi terima kasih. Assalamualaikum.